Dululah cincin ini Dama menyimpan cincin itu di dalam sebuah kotak. Pada malam itu Dama memakai cincin itu. Betulkah ajaib boleh tunai hajat? Kalau sungguh hebat ubah nasibku cepat. Wahai cincin hikmat, aku mahu rumah besar dan banyak makanan. Keesokan harinya rumah Dama pun berubah. Dama, bang, rumah kita berubah. Banyaknya makanan, sedap-sedap bulan tu. Tunggu apa lagi? Jomlah kita makan. Dama tidak berhenti minta. Dia pula menjadi Dama. Aku mahu duit, aku mahu emas, aku mahu semua orang duduk dan cemas. Aku mahu mainan, mahu rumah besar di tengah lautan. Cukuplah Dama, cukup. Jangan minta lagi, nanti merana. Betul Dama, hidup kita sudah senang. Sekarang Dama, jangan kamu menjadi Dama. Ibu dan ayah jangan halang saya. Saya mahu jadi kaya. Aku mahu emas, aku mahu mainan, aku mahu rumah di tengah lautan. Permintaan kau diterima. Ha 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 ha. Rumah Dama dikelilingi air laut. Tidak siapa boleh datang. Hartanya semakin banyak. Dama mula rasa takut. Ibu, ayah, tolong. Saya menyesal. Sudah terlambat Dama. Kita harus bersyukur, bukan Dama. Apakah daya nasi sudah menjadi bubur? Akhirnya rumah Dama tenggelam bersama hartanya.